Orang kaya simpan aset, bukannya duit semata-mata. Sebab mereka tahu duit itu pandai hilang tuan-puan. Sebab tu kalau anda tengok balik orang-orang yang berjaya ini tuan-puan, mereka tak biarkan semua duit dia longgok-longgok dalam bank sahaja tuan-puan. Sikit-sikit tuan-puan mereka tukarkan jadi aset. Ada yang mereka beli hartanah, ada yang mereka beli properti. Tapi paling asas tuan-puan, mereka mula dengan simpanan emas. Kenapa emas tuan-puan? Sebab emas ini kalis inflasi. Duit RM100 hari ini tuan-puan, 10 tahun lagi makin kecil nilai dia. Tapi kalau emas tuan-puan, insya-Allah tuan-puan menaik. Sejarah dah buktikan tuan-puan, nilai emas makin kuat bila duit makin kecil. Ramai orang yang ada duit tapi tak tahu tuan-puan nak lindungi nilai kekayaan yang mereka ada. Jadi tuan-puan, kalau awak tu ada duit, alihlah sikit simpanan kepada bentuk emas. Itu adalah langkah pertama untuk jaga harta yang awak dah penat-penat kumpul. Hari ini juga tuan-puan, saya boleh guide awak mula simpan emas dengan syarikat public gold secara mudah sahaja tuan-puan. Simpan emas tuan-puan, serendah 1 gram saja dah cukup tuan-puan. Tuan-puan, simpanlah emas, jaga nilai kekayaan anda. Jangan tunggu duit makin hilang, nilai baru anda nak mula tuan-puan. Apa nak buat tuan-puan? Klik saja link di bio atau DM saya terus sekarang.